Korang bayangkan tempat yang tanah gersang macam ni, ada bilik yang cantik macam ni. Jom aku spill dengan korang. Memang jalan masuk dia 4 km. Korang akan nampak bukit-bukit macam ni. Tapi jangan risau, malam memang ada lampu jalan. RM3 saja untuk parking per day. So inilah dia Monkeys Canopy yang terletak di Sungai Long Ceras. Sebuah resort yang full dengan fasiliti. Punya besar sampaikan korang kena naik bagi nak pergi dari satu tempat ke satu tempat. So beberapa episod dengan aku, korang stay tune. Kena follow aku sebab aku nak cerita kat korang apa yang ada dekat Monkeys Canopy ni. Di setiap blok kita ni akan ada stesen untuk menunggu bagi, so korang tak payah risau. Jadi sampailah ke bilik kita yang sangat luas dan cantik macam ni ha. Design macam dekat safari macam tu, serius luas. Ada kemah macam ni, anak-anak pun suka berlari, diorang ni puas hati. TV siap ada Netflix lagi. Meja kerusi tempat duduk santai macam ni. Ada sofa bed sekali. Bukan tu saja, kelengkapan biasa pun ada. Yang menarik, siap ada rope untuk budak-budak weh. Memang menarik lah kat sini. Toilet pun cantik, bersih, luas. Air pun laju dekat sini. Dan itulah dia bilik yang aku pilih dekat Monkeys Canopy ni. Ha, nampak tak? Dia memang ada sofa bed. So nak tak aku spill tempat lain? Korang komen. Sambung bro!